Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Petanda kejayaan atau petanda aras kejayaan sebenar pada PRK Air Kuning ya, yang dijangka berlaku selepas Hari Raya Aidilfitri. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya di ruang komen, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Dan bagi mereka yang menonton di Facebook, tekan butang subscribe di atas. Kalau di YouTube, tekan butang member atau join. Ya, so petanda aras kejayaan sebenar pada PRK Air Kuning. Jadi mengapa tiba-tiba saya nak cerita benda ni? Baik, telah dibawa kepada perhatian saya satu perbincangan atau satu perkongsian ya, yang rancak di media sosial. So saya baca dan lebih kurang pihak yang membincangkan semua ni adalah penyokong pembangkang perikatan. Okey. Dan apa yang dihujahkan di sana, dan buat kali pertama saya lihat penyokong pembangkang bincang benda ni, ialah dia ambil sebab pilihan raya yang lepas di Air Kuning, Barisan menang majoriti 2,000 lebih, tapi pada masa itu PRU 15. Jadi Barisan dengan Pakatan tidak bekerjasama dan penyokong Pakatan tidak menyokong, of course lah, calon Barisan. So Barisan menang mengatasi calon PAS dengan majoriti 2,000 lebih. Jadi mereka menghujahkan di PRK Air Kuning yang bakal berlangsung, dengan baik-baik ya, bahawa jika kita campurkan undi yang diperolehi oleh Barisan pada pilihan raya yang lepas dengan undi yang diperolehi oleh Pakatan Harapan pada pilihan raya yang lepas, jika undi yang diperolehi oleh calon UMNO kurang daripada jumlah ini, maka ianya tanda berlaku penolakan terhadap blok kerajaan. Okey, so itu mereka mula hujahkan. Di situ saya dah nampak orang makin sedar apa yang saya ceritakan, bahawa Barisan akan menang. Malah orang yang mengutarakan benda ni secara tidak langsung mengaku Barisan akan menang. So barangkali saya fikirlah, sebab dah tahu Barisan akan menang, jadi mereka cari petanda aras kejayaan yang baru. Oh, jika jumlah undi Barisan yang lepas dan undi Pakatan yang lepas kalau campur lebih daripada maknanya pada PRK yang akan datang ni mereka tak dapat mencapai jumlah itu, maknanya berlaku penolakan. Seolah-olah itu satu kejayaan buat pembangkang. Now bagi saya lah, saya tak pastilah, tapi bagi saya ini adalah fenomena sore loser, ataupun dah frust kerana tahu nak kalah, jadi nak cari satu yang negatif. Hakikatnya itu bukan petanda kejayaan ya. Dengar baik-baik, Barisan Nasional can afford to lose some of support now compared to before. Barisan Nasional sekarang boleh sanggup hilang sebahagian sokongannya yang sedia ada berbanding dengan dulu. Kenapa? Sebabnya dia sudah ada satu kelebihan, dijangka akan berulang di Air Kuning. Of course dalam politik kita tak boleh kata 100%, tapi dijangka berlaku dalam Air Kuning. Iaitu kalau kita lihat di mahkota yang lepas, buat kali pertama apabila mereka berkempen sebagai jentera perpaduan, penyokong PH sokong calon UMNO. Tak pernah jadi sebelum itu. Sana pun berlaku boikot besar-besaran Cina. Sudah ada penolakan terhadap kerajaan. Tetapi yang keluar lebih 50%. Walaupun hanya 50% keluar Cina ya. Tapi mereka penyokong PH, mereka seketui sokong calon UMNO. Sebab mereka teruja barangkali
bila MCA, DAP berkempen bersama dan juga sudah ada penerimaan bahawa UMNO bukan ekstrim seperti yang didakwa dulu-dulu. So maknanya UMNO sudah dapat balik pengundi Cina. Bila keadaan itu berlaku, dia sudah naik beberapa tangga jauh ke atas perikatan. Kerana di banyak kerusi, dia boleh rampas dari perikatan atas sokongan Cina. Jika formula perpaduan, iaitu jentera perpaduan UMNO, MCA, DAP, PKR semua berkempen sebagai satu jentera, berjaya di kerusi-kerusi lain. Kita nak lihatlah di Air Kuning berjaya ke tidak. So maknanya UMNO dia sanggup hilang sedikit sokongan tradisi dia, dan seperti yang berlaku di Mahkota, Cina ramai juga boikot duduk di rumah, tetapi tetap UMNO menang jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Bukan hanya dia rampas dari Perikatan Nasional, dia menang terlalu besar. Itu petanda aras kejayaan. Dia dalam keadaan dia sanggup hilang undi. Perikatan bukan dalam keadaan boleh hilang undi. Sebab tanpa sokongan Cina, dia dah kalah dengan UMNO. Maka, kalau katakan UMNO sanggup hilang di Air Kuning, 7 hingga 8% pengundi dia, dan PH pun 7 hingga 8% pengundi hilang, tetapi jumlah keseluruhan pengundi PH dengan UMNO masih menyebabkan dia menang berlipat kali ganda lebih besar. Perikatan dalam keadaan itu sudah confirm kalah, tambah pula 7 atau 8% ni satu perkara yang besar. Faham tak? So, dia hilang undi ke, ataupun jika undi yang diperolehi oleh UMNO di Air Kuning kurang dari jumlah undi PH dengan barisan, itu bukan pentanda kejayaan buat pembangkang. Pembangkang nak fikir objektif dia. Objektif dia, matlamat dia nak jadi kerajaan. So, dia kena putuskan nak jadi kerajaan atas kekuatan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, atau nak jadi kerajaan dengan bergantung kepada UMNO. Kita sudah tahu PAS tidak boleh berubah. Jadi dia nak jadi kerajaan, dia kena bergantung kepada UMNO. Di situ pun tak payah nak bincang lebih dah. Tapi katakan mereka nak fikirkan, ada tak PAS peluang untuk jadi kerajaan atas kekuatan sendiri. Kalau petanda kejayaan ialah kemampuan mendapatkan sokongan Cina atas pagar. Bukan nak kira jumlah undi PH campur BN kurang atau tidak pada PRK Air Kuning. Petanda kejayaannya ialah bukan lagi nak rujuk kepada BN, sebab BN confirm boleh menang. Ialah berapa banyak undi Cina atas pagar yang awak boleh dapat. Now, berdasarkan tinjauan yang saya buat, saya anggarkan ada juga sedikit sebanyak undi Melayu dari perikatan akan hilang. Yang sedia ada akan hilang. Ya. So, jangan cipta naratif sendiri. Dan jangan lupa, di Nenggiri, dalam pada orang kata Melayu ni dah frust dengan UMNO, UMNO mencatatkan peralihan undi Melayu daripada perikatan kepada UMNO. So, fahamilah apa petanda-petanda kejayaan atau kayu ukur kejayaan yang sebenar. Kayu ukur kejayaan sebenar pembangkang berdasarkan apa yang saya lihat ialah boleh atau tidak dapat undi Cina. Bukan nak rujuk apa yang berlaku pada barisan. Itu tak ada kena-mengena dengan pembangkang dah. Dalam keadaan dinamik politik yang ada. Ya? So don't create this narrative untuk untuk berasa megah. Tengok mereka ni sudah ada penolakan. So what? They can afford to lose. Sekali
Sekali undi Melayu, pengundi UMNO sanggup undi calon DAP dan sekali pengundi DAP sanggup atau pengundi PH sanggup undi calon UMNO, they can afford to lose. Mereka boleh sanggup hilang sedikit undi tradisi masing-masing. Sebab secara keseluruhan mereka lagi kuat. Ya? Okey. So dinamik dah ubah. Awak tidak boleh lihat barisan sahaja. Awak tidak boleh lihat PH sahaja. Cuma yang saya nak lihat, sebab saya bukan pembangkang, saya bukan kerajaan, saya pemerhati. Jadi saya nak lihat adakah masih formula di mahkota boleh diguna pakai di air kuning dan masihkah pengundi PH sanggup undi calon UMNO. Itu saya. Tapi untuk pembangkang, you don't have to look at barisan. You have to ask yourself, boleh tak kamu dapat undi Cina? Kalau tak boleh, tak boleh. Ya. So itu petanda aras dia. Kejayaannya, petanda aras, kejayaan. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.